Lebih 2,140 peneroka di 9 tanah rancangan kemajuan tanah RKT Kesedar Gua Musang akan miliki tanah sendiri. Untuk permulaan, 127 peneroka membabitkan 5 tanah RKT Kesedar iaitu RKT Sungai Asap, Renuk Baru, Paluh 1, Paluh 3 dan Calil bakal terima geran lot tanah dalam tempoh terdekat. Ikuti laporan disediakan wartawan Fikri Zaid. Rancangan kemajuan tanah RKT Renuk Baru ni paling awal diteroka sekitar 1979. Di sini terdapat seramai 236 peneroka dengan lebih 3,000 ekar tanah diusahakan. Bagi fasa pertama penyerahan geran tanah hak milik kekal ini, 20 peneroka dijangka akan terlibat. Simbolik majlis tanda tangan borang pindah milik tanah antara peneroka terlibat dengan Ketua Jajahan Gua Musang telah berlangsung 28 April lalu di Kampung Jerek yang disaksikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemindahan pelikan tanah itu adalah yang pertama dilaksanakan Kesedar. Sebab tu hari tanda tangan di Jerek tu melamar tangan. Amat gembira sekali. Tak nak cerita. Jadi hari itu tak termakan walaupun majlis hari raya tak ada nak makan. Mana tergembiranya hamba pada hari itu deh. Kerana hamba tunggu-tunggu selama hampir 47 tahun. Jadi hamba harapnya grant ni sebagai jadi kenyataan lah. Apabila jadi milik kita sendiri, kita akan usahakan lagi lah untuk memajukan, untuk menjaga sekadar yang kita mampu. Untuk nak suruh molek lagi tu. Nak suruh molek lagi hasil pendapatan kita. Setiap peneroka akan menerima lot ladang dengan keluasan hampir 4 hektar dengan anggaran nilaian tanah antara RM360,000 hingga RM468,000 bagi setiap lot. Kita sudah selesai lebih pada 500 lot. Lebih pada 500 lot yang dah ada geran, yang dah pecah sempadan. Ini kita ambil tanggungjawab. Sampai bila kalau kita tak bagi? Sampai 4 keturunan. Akhir sekali mereka akan berpecah dan tidak dapat pemilikan yang sejati. Cuma kita bagi pihak Kesedar, kita caveatkanlah tanah ini supaya mereka tidak jual. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yakin pelaksanaan inisiatif akan menjamin kelangsungan masa depan peneroka. Itulah pengharapan mereka sebenarnya. Tiada janji tapi insya-Allah lihat bukti. Dan alhamdulillah memang saya tidak menjanjikan apa-apa tapi kita berusaha, saya, pihak Kesedar, pihak kerajaan Madani dan saya tidak boleh menafikan pihak kerajaan negeri sendiri. Laporan Fikri Zaid, RTM.